Hello korang, dekat hadapan saya ni ada satu lagi stok Honda Ketam korang. Memang barang panas dekat hadapan saya ni. Ini adalah Honda Civic 1.8 model tahun 2018 korang. Korang tengok color dia ni. Saya pun confused color dia. Sama ada ini color warna biru ke ataupun warna purple. Okay? Sebab kalau dia kena cahaya kan, dia macam more tu macam warna purple macam tu lah. Tapi itu kita abaikan dulu. Okey, ini korang tengoklah bahagian luar dia sahaja memang masih cantik. Condition pun masih tip-top. Okey. Tak ada cala, tak ada bengkok apa semua, memang masih nice. Okey, macam biasa kalau korang tak puas hati tengok dalam video, korang boleh datang dekat Carco Sungai Besi Autowork ataupun korang nak test drive sekali pun boleh, memang tak ada masalah. Okey, untuk Honda Civic 2018 ni, okey, dia didatangi dengan rim 16 inci original. Okey, korang masih cantik dia punya rim, memang tayar dia pun masih okey lagi. Alright, okey, kita tengok bahagian dalaman dia. Okey, ini bahagian dalaman dia sama je macam Civic yang saya review sebelum ni, memang sama sahaja. Okey, konsep pun sama. Alright. Okey, untuk Civic ni korang tengok dia punya mileage pun 93,000 ring. Sorry 93,000. Okey, alright. Ini bahagian dalaman dia. Okey, ada screen infotainment dia, memang masih berfungsi dengan baik, boleh tekan. Okey, ini bahagian control aircon dia. Ini pun okey lagi. Aircon dia pun masih berfungsi dengan baik, sejuk lah semua. Okey, ini bahagian dalaman dia. Okey, untuk spek ni macam biasa, spek dia sama macam yang saya review juga. Okey, dia dia datangi dengan fabric seat. Okey, di bahagian tengah dia ni dia ada macam konsep mode tu macam denim macam tu lah, tapi nice lah bagi saya. Okey, alright, ini bahagian gear dia, bahagian handbrake dia. Okey, ni dia ada kompartmen kat sini. Sebentar ya. Saya tahu dia. Ada bahagian kompartmen dia. Okey, kat sini pun okey, ada dia punya buku rekod dia semua. Okey, alright, saya nak review pula bahagian belakang dia. Okey, alright. Ini bahagian belakang dia. Okey, bahagian belakang dia dia tak ada sempit, tak ada sempit lah, tapi okey lah, dia macam luas. And kalau untuk korang yang kaki panjang ke kaki tinggi, untuk orang yang tinggi kaki panjang ke, kalau nak duduk dekat belakang ni pun okey lah, sebab dia tak sempit untuk bahagian belakang. Okey, kalau untuk korang nak jadikan sebagai kereta family car pun okey. Okey, kalau korang ada anak dalam 2 ataupun 3, 1 ataupun 2 orang pun okey lah. Okey, ini bahagian dia belakang ni juga dia ada aircon fans dia. Okey, kapet dia pun okey. Alright, bahagian belakang dia pula, bonet belakang dia ni, ini bahagian bonet belakang dia memang sangat luas. Okey, and sangat besar. Okey, nak angkat barang pun okey, tak ada masalah nak letak barang. Okey, dia punya kapasiti dia memang agak besar. Okey, untuk bahagian belakang dia macam biasa saya tengok, korang tengok dia ada ada dia siap pasang lagi spoiler. Okey, nak bagilah menampakkan dia nampak garang. Okey, dia pasang lagi dengan body kit dekat belakang, memang wow gila. Okey, kalau korang dapat memang okey. So kalau korang beli ataupun korang ambil Honda Civic ni, korang tak akan dapat kosong. Okey, korang akan dapat memang barang yang baik lah bagi saya. Okey, sebab kita dah siap pasang lagi body kit, ada spoiler semua, memang nampak nice gila. Okey, untuk harga Honda Civic ni, harga dia sekarang ni korang boleh dapat harga RM76,000. Bulanan dalam RM972, boleh ikat los 9 tahun. Atau korang nak lagi bulanan lagi rendah, korang boleh letak depo 10% ataupun 20%. Okey, alright, untuk korang berminat dengan Honda Civic ataupun Honda Ketam ni, cepat PM kita sekarang sementara stok masih ada. Okey, untuk Civic ni kita hanya ada satu stok saja yang ada color warna nampak macam ni, ada warna biru. Kita hanya ada satu stok sahaja. Kalau korang berminat dengan warna biru ni, korang cepat PM kita sekarang. Alright, bye, assalamualaikum.